Hai, nama saya Balkis Nurul Ashikin. Saya asal daripada KL. Nama saya Wilkis Nurul Atika dari KL juga. Nama saya Muhammad Adib Safwan. Saya asal dari Johor. Hari ni kita orang ada buat 3 menu. Yang pertama, Dumpling. yang kedua, tang biwan. Yang ketiga, bubur sumsum. Cabaran untuk kita orang hari ni adalah nak buat bubur sumsum. Santan dia kita orang kena keep stir supaya dia tak pecah dan tak betul. Yes, next. Cabaran untuk buat dumpling pula, kita orang susah nak bentukkan dia bagi sama cantik-cantik. Macam tu, faham tak? And then untuk tang yuan pula, kena make sure isi tu tak terlebih supaya nanti bila kita kita rebus tu dia tak compact, dia terpecah. Itu saja dari kami. Jangan lupa follow TikTok IPT Skill.